Seorang lelaki diburu polis selepas dipercayai terlibat dalam beberapa kejadian ianat, memecahkan skrin mesin pengeluaran wang automatik di sekitar Jinjang sejak Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Basri Sagoni berkata, pihaknya menerima laporan pertama pada 16 Februari kira-kira jam 8.40 pagi. Beliau berkata, laporan dibuat oleh seorang lelaki Melayu berusia 38 tahun yang bekerja sebagai juruteknik ATM di sebuah bank di Jinjang Selatan. Pengadu memaklumkan semasa menjalankan kerja penyelenggaraan, dia mendapati 4 skrin mesin ATM telah retak dan disyaki akibat perbuatan ianat oleh individu tidak dikenali. Jumlah kerugian bagi kejadian tersebut dianggarkan kira-kira RM4,000. Katanya, pada 17 Februari antara jam 12.24 tengah hari hingga pukul 10.16 malam, polis menerima 4 lagi laporan berkaitan kejadian sama. 2 kes berlaku di cawangan bank di Jinjang Selatan, manakala masing-masing 1 kes dilaporkan di Jinjang Utara melibatkan 2 bank berbeza. Jumlah keseluruhan kerugian bagi 4 kejadian itu dianggarkan sekitar RM60,000.